Assalamualaikum sahabatku semua. Episod kali ini sedikit istimewa. Dalam resipi kali ini saya menggunakan ikan yang agak besar. Kebetulan semalam sebenarnya saja je nak jalan-jalan dekat JT Kuala Besut Terengganu tu. Tiba-tiba ternampak ada orang jual ikan ebek yang agak besar saiznya. Tambahan pula ikannya masih lagi sangat-sangat fresh. So saya terus beli dan buatkan menu kegemaran kami menggunakan ikan ni untuk dihidangkan bersama keluarga. Kalau ikutkan macam-macam masakan kita boleh buat menggunakan ikan ebek. Namun untuk episod pada kali ini saya kongsikan resipi gulai kuning Kelantan yang pekat elok dan rasanya yang cukup lemak dengan menggunakan ikan ebek yang besar ni. So tanpa lengahkan masa lagi, stay tune dan jom kita masak. Baiklah, pertama sekali sediakan ikan ebek seberat 1.5 kg. Kalau sahabat-sahabat nak gunakan ikan lain pun boleh je, tak ada masalah. Cuma resipi yang saya kongsikan dalam episod ni adalah sesuai untuk ikan seberat 1.5 kg. Sebelum nak mula memasak, sahabat-sahabat boleh settlekan dahulu siang ikan dan boleh juga potong menjadi kepada 3 bahagian. Okey, bila dah siap potong dan cuci semua, lumurkan dahulu ikan ni bersama 3/4 sudu besar garam. Step yang ini agak penting juga supaya dapat memejalkan sedikit isi ikan. Nanti bila dah masak, ianya sedikit sebanyak membantu untuk mengekalkan tekstur ikan agar tidak mudah hancur. Sekarang kita masuk pula bahagian penyediaan bahan-bahan yang perlu dikisar untuk masakan gulai kuning. Pertama sekali sediakan 6 ulas bawang merah. Boleh gunakan saiz sederhana sahaja. 2 ulas bawang putih. Kemudian 3 tangkai cili kering. Yang ni kita perlu rendamkan dahulu sekejap bersama air panas sebelum dimasukkan ke dalam mesin pengisar. 5 biji cili padi merah dan 5 biji cili padi hijau. Bagi yang suka lebih pedas lagi, boleh lebihkan jumlahnya. Kemudian 1 inci kunyit hidup. Dan akhir sekali sediakan lebih kurang 1,5 inci lengkuas. Masukkan 1 cawan air. Kemudian dah boleh mula untuk kisar semua bahan-bahan tadi. Dalam resipi ni memang kita kena gunakan kuali yang agak besar dan dalam lah. Bahan kisaran tadi boleh terus je masukkan ke dalam kuali. Kemudian masukkan sebanyak 4 cawan santan segar. Dalam resipi ni saya menggunakan sukatan cawan metrik. Masukkan pula 2 cawan air masak. Jangan lupa letakkan sekali 2 keping asam gelogo. Okey, baiklah, sekarang dah boleh mula untuk kita masak kuahnya. Bila dah nyalakan api, pastikan ianya sentiasa dikacau. Boleh kacaukan slow-slow je. Kalau ikutkan orang dulu-dulu pesan, pastikan kita kacau gulai kuning ni slow je supaya tekstur kuahnya nanti akan jadi lebih cantik lagi. Kalau sahabat-sahabat nak bagi kuahnya kelihatan sedikit lebih kuning lagi, boleh tambahkan lagi dengan sedikit serbuk kunyit. Yang ini cuma optional je lah, tak nak letakkan pun tak apa. Sekarang boleh sambung kacau lagi sehingga kuahnya sekali mendidih.
Okey, baiklah. Sekarang kita dah boleh mula masukkan ikan ebek yang telah disediakan tadi. Boleh perasakan kuah dengan garam, gula dan serbuk perasa jika suka. Banyak mana nak masukkan tu mengikut kepada selera masing-masing lah. Sambung masak lagi sehingga keseluruhan isi ikan masak dengan sempurna. Pastikan kita balikkan ikan ni sekali sahaja supaya dapat mengelakkan daripada isi ikan mudah hancur. Agak-agak ikan hampir untuk masak sepenuhnya, boleh masukkan lada hijau besar atau juga dikenali sebagai lada solok dan masukkan juga kacang panjang. Banyak mana nak masukkan, sahabat-sahabat boleh ikut kepada cita rasa masing-masing. Dalam resipi ni saya gunakan lebih kurang 12 batang kacang panjang. Boleh tunggu dalam beberapa minit je lagi. Kemudian dah boleh tutupkan api. Alhamdulillah, masakan ikan ebek gulai kuning Kelantan yang kita buatkan tadi dah pun siap sepenuhnya. Kebiasaannya masakan gulai kuning ni kebanyakannya dijual pada waktu makan pagi kalau di sebelah kawasan Kelantan lah. Digandingkan pula dengan nasi putih bersama sedikit sambal. Namun dari segi penggunaan ikan, kebiasaannya akan menggunakan ikan tongkol atau ikan kering masing. Masakan gulai kuning macam ni boleh dikatakan satu menu wajib yang ada di setiap kedai makanan pagi dekat sini. Ianya sudah pun menjadi suatu budaya makan untuk sarapan pagi lah. Tambahan pula, masakan ni memang masih diteruskan oleh setiap lapisan generasi sehingga ke hari ini. So, kalau sahabat-sahabat rasa episod pada kali ini dapat memberikan manfaat, jangan lupa kongsikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Jaga diri, jaga keluarga, hormati setiap insan, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.